Riwayat daripada Abi Hurairah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, sesungguhnya di dalam syurga ada pokok yang mana orang berkenderaan berjalan di bawah teduhnya selama 100 tahun, tak lepas lagi, masih lagi di bawah naungannya itu. Dengan sanad satu lagi juga daripada Abi Hurairah, supatulah hadisnya, cuma ada tambahan sedikit. Apa tambahannya? La yaqta'uha, selama 100 tahun tu tak lepas lagi, tidak lagi dia melepasi naungan pokok itu. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Sahal bin Sa'ad daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, sesungguhnya di dalam syurga itu ada satu pokok yang mana orang yang berkenderaan berjalan di bawah teduhnya selama 100 tahun tetapi masih lagi belum melepasi naungannya itu. Kata Abu Hazim, saya menceritakan hadis ini kepada Nu'man bin Abi Ayyash Az-Zuraqi. Dia pun kata, Abu Sa'id Al-Khudri meriwayatkan juga hadis ini. Bukan Sahal bin Sa'ad sahaja. Abu Sa'id Al-Khudri juga ada meriwayatkannya daripada Nabi SAW. Sabda baginda, sesungguhnya di dalam syurga itu ada satu pokok, cuma ni tak ada elam. Tak dia ada elam. La syajaratan. Ni syajaratan saja. Tu bezanya. Beza tu dia orang panggil suka. Cuma ada lafaz lain yang bezanya Abu Sa'id Al-Khudri tu, yang mana orang yang menaiki kenderaan berupa kuda yang memang dilatih untuk berlari dengan laju, yang dikuruskan mengikut cara orang yang jaga kuda, orang yang memelihara kuda, nak suruh kuda tu jadi molek, dia buat ini al-mudammar, kuda yang diasuh ataupun dididik, dijaga dengan sempurna, yang laju larinya selama 100 tahun. Ma yaqta'uha, tidak lagi ia melepasinya. Jadi hak tadi naik kenderaan itu kenderaan apa dia? Ini kelebihan Sahih Muslim ni, dia tak jelas, akhir sekali jelas. Kuda mana? Bukan kuda biasa, kuda hak laju, kuda yang memang disiapkan oleh penjaga-penjaganya supaya larinya laju. Iaitu riwayat daripada Abi Hurairah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, dalam syurga ada satu pokok. Jadi pokok ni satu saja ke atau banyak? Ada yang mengatakan memang satu pokok, dia sebut satu pokok. Satu pokok. Pokok-pokok lain ada juga tapi tidak lagu tu. Hak ni hak lagu. Tetapi hak lebih tepatnya la syajaratan ini bukan dengan makna satu pokok, jenis pokok, jenis tu. Kalau kita learn ni tepi-tepi jalan tu kan, nah pokok tu nak suruh teduh, terutamanya sampai itu ketika tak ada aircon dalam kenderaan dia tu, tak boleh nak pasang aircon, perlu sangatlah kepada teduh tu bila dalam perjalanan. Kalau tidak tenang lah, tidak rehat lah perjalanan, memenatkan sebab panas. Jadi dia sebut ni dia sebut ni orang sampai dulu faham. Kalau kamu berjalan lagu mana, kalau tak ada teduh tengah panas gitu, kiri kanan jalan tak ada pokok kayu yang teduh, kan penat. Saya rasa ada dia royak kepada orang tu sesuai dengan dia boleh fikir pada masa tu. Siapa kena ni pun kalau tidak dengan maksud teduh, dia comel. Kalau kiri kanan jalan tu ada pokok tu pula kalau bunga-bunga comel pula, lagilah comel. Dengan maksud tu. Jadi 100 tahun jalan tu tak terlepas lagi teduh dia. Padahal kita kata dalam syurga nak agar dia teduhnya, dah matahari tak ada, matahari hot lain dia tak ada, habis cerita dah apa panas lagu mana. Dia ada lah tu maksud-maksud lain teduh tu, maksud-maksud lain yang kita tak boleh nak fikir, kata tak terlintas di hati tu, apa dia faedahnya. Cuma dia ayat sini teduh sejauh. Kira-kiranya orang yang duduk dalam syurga tu dalam keadaan penuh nikmat lah, tak ada panas, tak ada seksa tu, tidak rehat, letih, tak ada. Pasal apa? Keadaannya. Lepas tu dia buat banding pun orang sampai dulu faham, bukan bermaknanya dalam syurga tu hanya itu je kenderaan dia. Cuma dia royak dalam hadis banyak sebut dah, kuda ke apa. Kalau kita learn ni tak berga mana, tidak duduk mana kuda tu kalau kita learn. Tapi kalau orang sampai dulu royak kereta, payah juga dia. Kereta ni benda lagu mana, motor ni benda lagu mana, kita tak percaya. Jadi dengan sebab itu dia royak kuda, perjalanan kuda, dia boleh faham. Apakah ini nak royak dalam syurga tu terikat dengan kuda saja, tak ada kenderaan lain. Tidak royak itu silap kalau faham lagu tu silap. Supalah kata dalam syurga, dalam Quran kau, dalam hadis kau tak je sebut bahawa dia ada sebut apa lah ini, ada negeri Arab pokok dia sebut tadi juga hikmatnya. Hak lebih senangnya jangan kita ingat apabila baca hadis, baca Quran, jumpa benda-benda lagu ni. Sebab tu orang kafir dia buat nganyi kadang-kadang cerita dongeng sampai gitu. Ni abang gapo ni orang tak pakar dah kuda hema tu dah jauh ke hema lagi dia akan kata gitu. Sebab tu kita kena faham royak tu hak dia mudah faham, hak tepat tu ada, hak dia biasa dengar. Kalau nabi-nabi dia royak hak dia biasa dengar orang Arab sekitar tu. Sebab tu nabi-nabi sekitar tu ya dia royak kaedahnya sama. Kalau dia royak, kalau lah tahu ke Confucius ke Sri Rama ke, dia tu nabi lah, boleh jadi muka sebelum nabi kita kan, boleh jadi kalau lah dia tu nabi.
Kalau royak tu, kita tak aja dengar. Apa pula dia kata gitu? Ni kalau royak Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, dia biasa dengar. Gak hot tu sekitar tu ya. Sekitar Asia Barat. Pada negeri Cina, negeri lain tamadun begitu hebat, beribu tahun dulu lagi hebat ada. Tapi kalau royak tu dia jadi bahar tu, buat masuk situ. Dia pandai royak, minhum man qasasna alaika wa minhum man lam naqsus alaik. Pada royak tu ada di antara mereka kami royak kisah mereka itu, nabi-nabi. Ada yang tidak. Yang tidak tu termasuklah orang lain tu. Walikulli qaumin had. Setiap kaum ada hadin dia, pemimpin dia, yang di nabi. Ya royak pada waktu. Cumanya dia bagi panduan kepada kita. Kalau lepas nabi kita tak ada, tersudah royak tak betul. Kalau hak sebelum pada tu boleh jadi. Cuma orang seleweng ke ajaran dia jadi lagu lain. Dia ajar tauhid asal dia. Jadi orang kata dia bawa ajaran syirik. Jadi gitu. Sebab tu perlu kepada Nabi akhir zaman. Sebab tu perlu. Kalau tidak, hak Nabi-Nabi dulu ajar tu jadi lagu lain lakon. Lepas ni kita tengok mana ada tauhid. Hak paling dekat dengan Islam, dengan Nabi kita 600 tahun je. Sebelum pada tu Nabi Isa punah rana habis dah. Syirik dah. Jadi hak ni semua dia cerita ni kita kena ingat tu penting benar. Jangan kita kata nak agak dia kita. Kalau sepuluh melon ni kalau panas pun kita duduk dalam aircon, tak ada serga, tak ada pun kayu pun, dia akan jadi gitulah kalau pergi panjang-panjang lagi. Jadi hak sebenarnya dia royak ni untuk orang zaman tu supaya mereka tu faham. Jadi nak ceritanya segala kemudahan, segala sebab-sebab kesenangan ada, kesukaan ada dalam syurga tu. Kalau dalam dunia ni perjalanan macam tu, tengok suka. Kalau orang hak zaman tu lah, tengok teduh sepanjang jalan, dia tak suka. Tak adalah berasa penat. Comel pula tu, pemandangan dia menarik. Itu nak cerita di sini. Seperti tu juga. Jadi cerita kuda di latih ataupun kuda yang dijaga supaya lari dengan laju. Ini sesuai untuk zaman itu. Untuk zaman itu. Banyak juga kadang-kadang orang tidak percaya benda-benda gini sebab ada dalam hadis dia kaitkan dengan kenderaan sampai. Misalnya Dajjal mari, dia naik hemah warga dia nya orang naik kapal terbang belakang. Dia tak faham. Hak tu sebagai contoh untuk mendekatkan dia naik kenderaan tu sudah. Cuma perawi-perawi ini dia ayatlah kenderaan ni hak adanya gam dia tu dia sebut. Kalau kita buat lagu tu sudah. Lepas tu dia pegang pakai gun dia pedal. Doa dia pedal je. Orang pakai peluru berpandu. Dia kita tengok kenderaan. Kita kena tengok senjata dia ada. Hak tu cukup. Dan kita kena tengok lagu mana Nabi royak tu dalam masa sebentar dia boleh keliling dunia, rata dunia berapa kali keliling. Hak tu kena tengok. Kalau dengan hemah boleh keliling lagu tu sehari. Hak tu kena tengok. Sebab ni juga dia sebut. Jadi kalau ada 5 semua dalam dunia. Jangan fikir gitu. Buah ni super dalam. Jangan fikir kita boleh lagu tu. Dia kena fikir hak ni jadikan asas yang tidak pernah mata melihat, tidak pernah telinga mendengar, tidak pernah terlintas di hati manusia. Jadi hak tadi tu contoh-contoh sementara untuk golongan-golongan tertentu saja, bukan untuk berkekalan. Hak tu bukan nak royak hak tu je ada khasiat, ada kebaikan, ada membawa untung. Tak, sama sekali tidak gitu. Kalau faham gitu silakan.